contohlah, sebagai contoh saya melihat PAH ni cara dia tak kena antaranya lah. Contoh kalau orang lain nak baik dengan UMNO, orang lain nak buat tahalus siasi, kerjasama politik dengan UMNO, kalau orang lain nak buat lah, ia baca ayat Quran hak mana? Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nescaya kamu disambar oleh api neraka. Jadi kalau orang lain nak buat kerjasama dengan UMNO, ia gelar UMNO tu sekular, liberal, tolak Islam, musuh Allah, tidak beriman, zalim, maha zalim. Jadi kalau ada orang nak baik dengan UMNO, nak buat kerja, dia panggil tahalus siasi, dia baca ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan jangan kamu cenderung tak boleh dah, dia kata. Sambar api neraka, cenderung buat baik itu, pergi jumpa pun maknanya cenderung dah. Undi lagilah, sokong lagilah. Jadi tengok cara dia ulah, mudah sangat dia ambil ayat Quran, mudah-mudah ambil letak situ. Dia tak kira dah dalam politik, rakan tahalus siasi, dakwah dalam tu, zalim pula hak lagu mana yang tak boleh cenderung, makna apa tak boleh cenderung, tak boleh temu ke, tak boleh salang ke, tak boleh buat kerjasama ke, tidak boleh menjalinkan ukhuwah Islamiyah ke, jaga perpaduan ke, tak ulah dah. Lagu mana makna cenderung, zalim lagu mana pula yang dia dimaksudkan oleh Allah Ta'ala tu. Zalim lagu mana? Pasal syirik juga zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang sangat besar. La zulmun azim. Tai dia pula. PAH ni, pemimpin PAH ni, ulama PAH ni, tai dia pula. Nak baik dengan UMNO, nak lawan PH, nak pakak ni, nak lawan dengan Anwar Ibrahim ni, dia baca ayat ni pula. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Kita kena baik dengan orang UMNO. Orang UMNO ni orang Melayu Islam, kena baik dengan dia, tahalus siasi, kena bersatu padu pula dah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Ia nak buat baik ke UMNO, dia perlu UMNO dalam pilihan raya, ia nak menang, ia baca dalil. Jangan pecah belah. Orang Islam, kita orang Melayu, orang UMNO, orang Melayu Islam, kita orang PAH, Melayu Islam, kita kena pakat berbaik-baik. Tanya orang lain, ulama PAH baca, wala tarkanu, jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Berat. Ini orang panggil tunggang agama. Mempergunakan agama dengan cara yang salah. Tunggang agama, pergunakan agama. Sepatutnya ikut agama dengan betul, guna agama dengan betul, sebagai padoman amalan kita, maknanya guna. Jadi tai dia dengan UMNO halal, baca dalil agama halal. Tai orang lain haram. Wala tarkanu, jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini cara salah lah. Ulama PAH daripada tahun 80-an main ulah lagu tu agama. UMNO zalim, cenderung pun tak boleh. Allah kata wala tarkanu, jangan kamu cenderung, nanti kamu disambar oleh api neraka. Masa dia nak kawang pula, dia baca wa'tasimu dan berpegang teguh tali Allah, jangan pecah belah. Dosa pecah belah, UMNO kena pakat dengan PAH. Pecah belah tak boleh, berdosa wajib kita pula dah. Jadi ini antara perkara Islam di Malaysia kena faham. Penyelewengan dalam menggunakan agama, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.